Saya bagi secara ringkas. Kita ada beberapa kaedah menabung. Pertama, kita banyak duit, kita boleh beli full payment, terus kita dapat item emas fizikal. Saya bagi secara ringkas. Kedua, kita boleh kunci harga bayaran berjadual 10 bulan ataupun 6 bulan. Apabila kita kunci harga, kita tidak akan terkesan lagi dengan kenaikan harga. Bayar sahaja mengikut jadual. Habis bayar, emas akan dipos yang dilindungi perlindungan insurans, ataupun kita pergi ambil sendiri di cawangan Publigo terdekat. Itu kedua. Ketiga, kita boleh menabung dalam akaun kita sendiri, akaun GAP. Kaedah menabung sikit demi sedikit, serendah 100 sahaja tanpa komitmen bulanan. Ada duit, simpan sikit-sikit. Cukup 1 gram, 2 gram, 3 gram, boleh keluarkan emas bila-bila masa. Akaun GAP tuan-puan fleksibel. Boleh keluarkan emas bila-bila masa. Boleh pajak emas secara online. Boleh tengok naik turun harga emas setiap hari. Apa lagi? Boleh menabung emas bila-bila masa di mana jua kita berada. Simpan emas secara percuma. Tak payah bayar cah upah simpan selama mana tuan-puan nak simpan. Itu kaedah ketiga, akaun GAP. Salah tuan-puan, salah satu sebab bawah bimbingan saya boleh dikatakan semua, merakumi semua. Saya bimbing menabung melalui kaedah akaun GAP. Fleksibel. Contoh, kita ada 100 gram dalam akaun kita sendiri ni. Tuan-puan nak simpan selama mana tuan-puan nak simpan, tak payah bayar cah upah simpan. Juga akaun GAP ni tuan-puan ada perlindungan insurans. Jadi akaun GAP ni bagi saya terbaik. Jadi tuan-puan kalau buka akaun emas hari ini, saya akan sarankan tuan-puan menabung melalui kaedah akaun GAP ni. Tak kisah bermula serendah 100, tak kisah bermula serendah 1 gram, insyaAllah. Keempat tuan-puan, kaedah auto debit potongan terus. Kaedah auto debit ni tuan-puan, duit yang ada dalam akaun bank kita, syarikat Publigo akan potong. Emas akan terkumpul dalam akaun kita sendiri hanya serendah 100 sahaja. Kalau kita buat kaedah auto debit ni kan, serendah 200 sebulan, kita akan layak cabutan bertuah lucky draw. Hadiah nombor 1 10 gram, nombor 2 5 gram, nombor 3 1 dinar, nombor 4 1/2 dinar, nombor 5 1 gram, nombor 6 0.5 gram. Tiap-tiap bulan kita akan tahu siapa yang menang hadiah emas. Tiap-tiap bulan ada rezeki kita akan dapat. Jadi tuan-puan boleh pilih beberapa kaedah yang ada melalui syarikat Publigo. Tuan-puan, untuk kita pilih menabung melalui syarikat Publigo, kita dapatkan nombor ahli orang keberapa simpan emas. Kena buka akaun emas secara percuma. Pergi dekat profil TikTok saya, terus hubungi saya biar saya tolong, tak ada masalah.